Hai semua, dalam video kali ini saya akan cakap tentang tawaran dari Red One ya, di mana mereka telah memperkenalkan pelan prabayar dan juga prasa bahaya ataupun prepaid dan postpaid baharu lah. Di mana apa yang menarik dalam tawaran mereka adalah mereka telah memperkenalkan pelan keluarga. Anda boleh ambil sehingga 3 talian lah. 1 talian utama, 2 subline dengan harga RM98 setiap bulan ya. Nak tahu lebih lanjut, kena tengok video ini sampai habis. Sebelum itu, jika anda belum subscribe channel saya, sila subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka lonceng tau. Mari kita bermula dengan tawaran prabayar Red One dulu. Di mana mereka ada 4 tawaran untuk plan internet lah. Ultra Plus Daily, Ultra Plus Weekly, Ultra Plus 25 dan juga Ultra Plus 35 lah. Untuk Ultra Plus Daily ni, harga dia adalah RM3. Di mana kuota yang ditawarkan adalah 3GB ya. Hotspot tu akan guna 3GB tu. Hotspot tu berkongsi lah. Dan dia adalah sah selama 24 jam. Untuk Ultra Plus Weekly pula, harga dia adalah RM12. Di mana ia menawarkan 15GB data. Dan 15GB data tersebut adalah dikongsi bersama handphone lah. Dan juga hotspot. Anda boleh guna untuk hotspot dan handphone ya. Untuk Ultra Plus Daily pun sama. Boleh guna untuk hotspot dan handphone lah. Dan dia adalah sah selama 7 hari. Untuk Ultra Plus 25 pula, harga dia adalah RM25 setiap bulan. Di mana ia menawarkan 100GB data untuk kegunaan handphone dan 10GB asing untuk kegunaan hotspot lah. Dan dia adalah sah selama 30 hari. Untuk Ultra Plus 35 ni, harga dia adalah RM35. Tapi apa yang mereka tulis dekat situ, 250GB itu adalah macam tu ya. 150GB tu untuk langganan pertama. Jika anda melanggan untuk langganan, anda dapat renew package tu lah untuk langganan kedua dan seterusnya. Jika anda auto renew setiap bulan kan. Maka anda akan dapat 50GB data tambahan. Ia akan jadi 200GB data bulanan untuk kegunaan handphone lah. RM35. Anda akan dapat 200GB untuk kegunaan handphone ya. Dan mana 50GB yang lain? Dan 50GB lagi tu, dia ditawarkan untuk kegunaan hotspot lah. So, data tu adalah macam tu. 150GB database tambah dengan 50GB data bonus jika anda dapat renew untuk setiap bulan. Tambah pula dengan 50GB untuk kegunaan hotspot saja. Yang 200GB tu untuk kegunaan handphone dan 50GB untuk kegunaan hotspot. So, jadilah 250GB ya. Sama seperti Ultra Plus 25. Ia mempunyai tempoh sah selama 30 hari. Untuk Ultra Plus Weekly, Ultra Plus 25 dan juga Ultra Plus 35 ni, ketiga-tiga plan ni menawarkan panggilan tanpa had ke nombor standard rangkaian tempatan ya. Untuk Ultra Plus Daily tu, panggilan akan dikenakan cas sebanyak 15 sen untuk seminit lah. Jika anda orang yang jenis nak maintain number ataupun anda nak simpan nombor untuk kegunaan emergency sajalah, anda nak dia aktif saja, maka ada pilihan untuk anda iaitu Ultra Plus Yearly, di mana harga dia adalah RM38 lah. Di mana setelah anda melanggan pas Ultra Plus Yearly, tempoh aktif akan berlanjut ke 365 hari lah ataupun 1 tahun dari tarikh langganan ya. Dan untuk pengetahuan, untuk Ultra Plus Yearly ni, anda hanya boleh langgan 1 kali saja dan tak boleh renew lah semasa pas tersebut aktif ya.
ia merupakan satu alternatif lah kepada pelan seperti hotlink pantas ya, macam ni. Hotlink pantas tu RM30 lah, tapi cas panggilan dia 30 sen. Untuk Red One tu dia RM38, tapi cas panggilan hanya 15 sen saja ya. So mungkin jika anda perlu buat call yang lebih lah, macam anda top up RM50, mungkin Red One tu lebih sesuai lah jika anda ada keperluan untuk buat panggilan yang pendek ya. Untuk pengetahuan lah, jika anda buat panggilan sebanyak RM12 macam tu, maka lebih baik untuk ambil Ultra Plus Yearly lah. Sebab kadar panggilan bagi Red One tu lebih murah. Itu lebih kepada orang yang nak maintain number dan ada buat panggilan pendek lah. Untuk pelan postpaid pula, terdapat dua pelan di sini, iaitu Postpaid Plus 38 dan juga Postpaid Plus 48. Untuk Postpaid Plus 38 ni, ia menawarkan data sebanyak 130GB untuk kegunaan handphone dan 50GB untuk kegunaan hotspot lah. Panggilan tanpa had untuk semua rangkaian, harga dia RM38 setiap bulan. Untuk Postpaid Plus 48 pula, anda bayar RM10 lebih lah, anda akan dapat data sebanyak 150GB untuk kegunaan handphone dan hotspot 2 kali ganda, iaitu 100GB lah jika nak bandingkan dengan hotspot Postpaid Plus 38 ya, iaitu 100GB hotspot. Panggilan tanpa had dengan harga RM48 setiap bulan ya. Untuk pengetahuan, jika anda memilih untuk nak ambil phone percuma lah pada masa akan datang, anda boleh memilih untuk melanggan Ultra Plus 35 selama 6 bulan berturut-turut. Tak boleh miss lah renewal tu. Ataupun melanggan Red Plan dengan pelan yang sama seperti Postpaid Plus 38 dan juga Postpaid Plus 48. Dia akan ada kontrak selama 6 bulan dekat sini ya. Jika anda nak upgrade ke pelan yang lebih mahal, iaitu Device Pro lah, jika anda nak ambil peranti lah kan, anda akan layak untuk dapat peranti secara percuma ya. Ini adalah perk dekat situ. Mari kita tengok pelan family pula. Red One baru-baru ini baru sahaja memperkenalkan Postpaid Family 98, di mana ia menawarkan data sebanyak 1000GB ya. Dan panggilan tanpa had untuk semua rangkaian, iaitu kad SIM utama sajalah, dengan harga RM98 setiap bulan ya. Anda boleh sama ada memilih untuk ambil satu talian, yang mana anda akan dapat menikmati 1000GB, ataupun dua talian, di mana talian utama tu 500GB dan untuk subline yang pertama tu akan dapat 500GB. Jika anda perlulah, boleh dapatkan talian, 3 talian juga. Untuk talian utama 500GB. Dan talian subline tu, kedua-dua tu akan dapat 250GB lah. Untuk pelan yang satu lagi, talian utama tu akan dapat 500GB. Dan subline tu akan dapat 300GB untuk satu talian dan 200GB untuk satu lagi talian. Harga tu adalah RM98 setiap bulan. Bagi saya lah, Postpaid Family 98 tu sangat sesuai kepada pengguna persendirian yang mempunyai banyak peranti, macam tablet, macam smartwatch, macam hotspot, router dan lain-lain. Anda hanya perlu membayar RM98 saja dan anda boleh dapat semua tu. Boleh dapat 500GB untuk handphone, ataupun anda nak 1000GB tu pun boleh ya. Harga RM98 saja. Untuk subline tu, jika anda nak tambah
unlimited calls tu bolehlah tambah RM10 untuk setiap talian je. Harga akan jadi RM118 lah setiap bulan. Seperti yang anda tahu, Rate One telah memperkenalkan beberapa pelan prabayar, pos bayar dan juga pelan keluarga lah. Prepaid, postpaid lah. Ada 4 jenis pelan prabayar, iaitu Ultra Plus Daily, Weekly, 25 dan 35 ya. Seperti yang saya cakap tadi lah. Ultra Plus Daily menawarkan data sebanyak 3GB. RM3 untuk 24 jam. Semua data boleh digunakan untuk hotspot. Untuk Ultra Plus Weekly ni, dia menawarkan data sebanyak 15GB dengan RM12 sah selama 7 hari. Semua data boleh digunakan untuk hotspot. Untuk Ultra Plus 25, ia menawarkan data untuk sebanyak 100GB untuk handphone dan 10GB untuk hotspot lah. Dengan harga RM25 untuk 30 hari. Manakala untuk Ultra Plus 35 pula, ia menawarkan data sebanyak 150GB untuk handphone, tambah 50GB untuk bonus. Bonus tu akan diberikan kepada sesiapa yang berjaya menjalankan auto renewal lah. Untuk bulan depan dan seterusnya ya. 200GB tu, sehingga 200GB tu adalah untuk kegunaan handphone. Dan 50GB asing akan diberikan untuk kegunaan hotspot lah. Harga dia RM35 untuk 30 hari bagi Ultra Plus 35 lah. Untuk pelan Ultra Plus Weekly, Ultra Plus 25 dan juga Ultra Plus 35 ni, ia menawarkan panggilan tanpa had ke nombor standard rangkaian tempatan lah. FUP dia adalah 2000 minit. Sekiranya anda cecah penggunaan tersebut, maka cas panggilan seterusnya adalah 15 sen untuk 60 saat lah. Seperti yang saya cakap tadi, Ultra Plus Yearly ni menawarkan tempoh aktif selama 365 hari dari tarikh pemberian dengan harga RM38 setiap bulan lah. Bukan setiap bulan, dan dia akan memberi tempoh aktif tu untuk 1 tahun je. Harga RM38 saja. Panggilan tu akan dikenakan cas sebanyak 15 sen untuk 60 saat lah, ataupun 1 minit, dan juga 15 sen untuk setiap SMS je. Untuk Ultra Plus Yearly ni, jika anda perlukan internet, perlu membeli pas internet secara berasingan lah. Hanya satu pas internet utama Ultra Plus boleh aktif pada satu-satu masa ya. Sekiranya anda melanggan pas internet baru, pas yang baru akan menggantikan pas yang lama lah. So, jika nak buat demikian tu, kenalah tunggu sampai semua data tu habis baru boleh melanggan lah. Jika anda melanggan semasa data tu ada banyak lagi, maka bajilah data tu. Seperti yang saya cakap tadi, pelanggan yang melanggan Ultra Plus 35 selama 6 bulan berturut-turut, tiada suspension, tak ada berhenti ke, akan layak untuk dapat telefon bimbit percuma sekiranya anda memilih untuk menaik taraf ke pelan postpaid yang layak, iaitu Device Pro ya. Untuk Device Pro tu ada kontrak 24 bulan lah. Pelanggan yang mempunyai pas internet yang aktif boleh melanggan data booster 10GB dengan harga RM10 ya. Dan data booster setelah melanggan tu, ia akan sah sehingga tamat tempoh pas ya. Tak kira lah anda melanggan pelan harian, pelan mingguan ataupun pelan bulanan, anda boleh add on 10GB dengan harga RM10 lah. Dan tempoh satu sah sehingga tamat tempoh pas ya. So, untuk sesiapa yang melanggan pelan harian dan anda memilih untuk melanggan data booster tu akan start untuk sehingga tempoh pas harga RM3 tu tamat ya, iaitu 1 hari. Sehingga maksimum 1 hari lah. Anda juga boleh menggunakan internet dengan kelajuan 512 kbps sekiranya anda cecah data yang diakhirkan lah, iaitu sehingga 200GB dan tidak mempunyai booster. Untuk pelan prasabayar ataupun postpaid pula, ada 2 pelan dekat sini. Sebenarnya 4 lah. Postpaid Plus 38 dan juga Red Plus
Redpen Plus 38 menawarkan 130GB data untuk kegunaan handphone dan 50GB untuk kegunaan hotspot dengan harga RM38 setiap bulan. Manakala untuk Postpaid Plus 48 pula, ia menawarkan 150GB data untuk kegunaan handphone dan 100GB untuk kegunaan hotspot lah dengan harga RM48 setiap bulan. Dan tadi saya akan ada cakapkan, ada satu variasi di mana ia dikenali sebagai Red Plan Plus lah. Di mana ada 6 bulan kontrak jika anda memilih untuk melanggar Red Plan Plus lah. Dan Red Plan Plus tu membenarkan anda untuk mendapatkan telefon bimbit secara percuma jika anda menaik taraf ke pelan yang layak lah, iaitu Device Pro dan lain-lain. Jika anda memilih untuk mengambil telefon bimbit secara percuma, akan ada kontrak 24 bulan dekat situ ya. Harga dan tawaran tu sama seperti Postpaid Plus 38 dan Postpaid Plus 48, tetapi dengan kontrak 6 bulan lah. Semua pelan Postpaid Plus dan juga Red Plan Plus disertakan dengan panggilan terpahat ke nombor standard rangkaian tempatan FUP 100 jam. Jika cecah FUP tersebut, panggilan seterusnya dikenakan cas 15 sen setiap minit. Untuk pelan keluarga pula, Red One juga telah memperkenalkan satu pelan keluarga, iaitu Postpaid Family 98, di mana anda boleh bertambah sehingga 2 talian tambahan lah. Dengan harga flat rate RM98 setiap bulan. Tadi saya cakapkan, boleh memilih untuk sama ada mengambil satu talian dengan 1000GB data, ataupun 2 talian dengan 500GB data, ataupun satu talian dengan 500GB data, satu talian dengan 300GB data, dan satu talian dengan 200GB data, atau satu talian dengan 500GB data dan 2 talian dengan 250GB data dengan harga yang samalah. Bagi saya, tawaran tu agak sesuai kepada sesiapa yang menggunakan telefon bimbit dan juga tablet lah pada masa yang sama, ataupun jika ada keluarga lah yang nak gunakan. Semua kombinasi yang atas tu menawarkan panggilan tambahan ke nombor standard rangkaian tempatan lah bagi talian utama sahaja ya, FUP 100 jam lah. Jika anda perlukan panggilan tambahan untuk subline, iaitu talian tambahan lah, boleh melanggan add-on Red Call dengan RM10 setiap bulan untuk setiap subline lah. Bagi saya lah, untuk Postpaid Family 98 tu, dia punya 4 jenis kombinasi tu sangat menarik tau. Bolehlah jika anda nak, anda boleh langgan 2 talian dengan 500GB data. Subline tu anda guna untuk broadband dekat rumah lah. Untuk line handphone tu boleh guna dekat luar sana lah. Ataupun jika anda mempunyai tablet, bolehlah talian utama tu anda buat core. Untuk talian subline tu anda guna untuk guna internet lah. Jika ada panggilan tanpa hak kegunaan keperluan panggilan tu, bolehlah tambah subline jika anda nak. Dan semua data yang ditawarkan bagi pelan keluarga Postpaid Family 98 boleh digunakan untuk hotspot ya. Dan sekiranya anda habis gunakan data bagi semua pelan postpaid, termasuklah Red Plan Plus ke, Postpaid Plus ke, ataupun Postpaid Family ke, kelajuan internet akan diperlahankan kepada 64 kilobits per second. Jika nak, boleh tambah add-on lah. Tapi harga add-on tu lagi mahal ya. Dan saya rasalah ini saja dalam video kali ini. Dah agak panjang dah. Sebab saya memperkenalkan banyak juga pelan untuk video kali ini ya. Dan jika anda suka video ini, boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa ya. Jangan lupa untuk buka lonceng tau. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.